Cara terbaik untuk berbuka puasa. The best way is actually 7.30 tu you breakfast with something very light, which is vegetable juice tadi tu, pukul 10 pagi. Lepas tu you pergilah solat ke apa ke, lepas tu kalau nak makan, then you bawa yang you punya lunch portion tu kepada buka puasa, which is sayur, lauk, nasi sikit. But still plain water, green tea, bukanlah air sedap Bandung, teh tarik, kopi tarik, Nescafe tarik, roti canai, murtabak, donat, itu semua bukan. Barulah, sebab lagi worst diorang semasa bulan puasa, sebab apa? The whole day perut kita dah berehat dah. Tiba-tiba you belasah dekat sana, memang dia akan sengsara, dia menjerit-jerit, nangis kat situ. Lepas tu, moreh lagi. Moreh tu is half an hour before sleep. Betul tak? You have to empty your stomach before sleep. At least 3 jam kan? Ini tak ada jam pun. Moreh lah, tapi tidur lagi lambat lah kalau nak moreh kan. Ataupun moreh awal lah. Moreh sebenarnya kan sampai isyak. Kita moreh kita yang kita melewat-lewat bagai. Itulah esok pagi pukul 5 dah nak makan balik. Betul.